Manfaatkan setiap saat, setiap minit, setiap ketika pada usia persekolahan, pada usia persekolahan ini untuk mendapatkan ilmu sebanyak yang mungkin. Salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke segmen podcast khas sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Bersama saya pada hari ini ialah seorang yang tidak asing lagi, iaitu Puan Siti Sarah Muhammad Fauzi dari Mami Happy Group Sdn Bhd. Untuk makluman, nama saya Siti Sarah Muhammad Fauzi. Saya adalah CEO syarikat Mami Happy Group Sdn Bhd. Syarikat Mami Happy Group adalah pembekal, penerbit dan pengedar buku daripada peringkat tadika, sekolah rendah dan hingga sekolah menengah. Jadi kami menjalankan pelbagai program sekolah untuk program galakan membaca. Baik, terima kasih. Apakah bantuan dan khidmat Puan dalam dunia pendidikan? Mungkin Puan boleh ceritakan apa khidmat yang Puan boleh kongsikan kepada semua murid? Okey, terima kasih Aisyah. Okay, jadi apakah yang kami syarikat Mami Happy Group Sdn Bhd sediakan dalam dunia pendidikan? Okey, yang pertama kami adalah pengedar buku, iaitu buku-buku pendidikan. Jadi buku-buku pendidikan kita adalah buku-buku yang bermanfaat lah daripada untuk pelajar tadika, sekolah rendah sampailah sekolah menengah. Dan juga kami juga pada masa ini sedang membangunkan portal-portal pembelajaran yang mana portal pembelajaran ini adalah boleh diakses oleh pelajar tadika, pelajar sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Dan ada juga kandungan portal pembelajaran kita ni yang ibu bapa boleh akses. Jadi portal pembelajaran ni insya-Allah lah boleh membantu ibu ayah dan guru-guru untuk memastikan anak-anak mendapat kualiti pendidikan yang lebih baik. Kemudian syarikat kami juga sekarang ni bermula daripada tahun lepas lagi kita aktif mengadakan program-program sekolah, terutamanya di sekolah rendah untuk program-program galakan membaca. Sebab program yang kita buat adalah program kita percuma. Program kita percuma. Manalah yang berminat tu bolehlah hubungi pihak syarikat Mami Happy. Boleh search dekat website kita mamihappygroup.com, boleh search dekat Facebook kita, media sosial kita untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan program galakan membaca yang kita jalankan. Yang terakhir sekali Puan, apakah harapan Puan dan nasihat yang bermakna untuk kami semua di sekolah tentang galakan membaca? Okey, harapan saya anak-anak yang dikasihi, pada masa ni anak-anak semua sangat mudah mendapatkan ilmu kan. Kita ada macam-macam gadget, peranti, media sosial dan sebagainya kan. Dengan kemudahan teknologi yang ada ni, manfaatkan sebaik mungkin. Sebenarnya anda semua boleh menjadi orang yang sangat hebat dengan adanya media-media sosial, dengan adanya AI dan sebagainya. Jadi gunakan teknologi ini untuk menjadi insan yang hebat. Buku yang ada, buku-buku fizikal yang kita ada banyak buku kan. Buku-buku ni pun jangan ditinggalkan, baca, banyakkan membaca buku kerana satu hari nanti apabila anda semua bekerja kan, semua ilmu yang kita belajar pada masa zaman persekolahan sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi karakter kita, cara kita bekerja apabila kita telah dewasa nanti. Jadi manfaatkan setiap saat, setiap minit, setiap ketika pada usia persekolahan, pada usia persekolahan ni untuk mendapatkan ilmu sebanyak yang mungkin. Sebab bila kita dah dewasa, dah bekerja kan, kadang-kadang nak baca sebuah buku dah habiskan pun bukan mudah sebab sibuk bekerja kan. Kalau dah beranak apa semua macam-macam, lagi sibuk. Jadi waktu belajar zaman persekolahan adalah zaman yang terbaik. Kalau boleh ada masa baca buku, ada masa cari ilmu sebanyak yang mungkin, kuasai ilmu. Kita kena jadi orang yang cemerlang, kerana apabila dewasa nanti hanya orang-orang yang cemerlang yang boleh memimpin dunia ni. Itu saja. Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Sarah atas perkongsian yang sangat menarik tentang dunia galakan membaca. Saya akhiri sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih Puan. Sama.